viewers, berjumpa lagi kita dalam channel paling sonori Motovlog. So hari ini kita berada di majlis pelancaran Avita, di mana diorang melancarkan dua produk terbaru, iaitu Nova 250 dan juga Marvel 150. Dan untuk belakang kita ni, kita ada Nova 250 dulu. So jom kita tengok kat dalam apa yang ada kat motor ni. Let's go. So basically untuk motor ni didatangkan dengan dua color. Satu color hijau dan satu color lagi dia color grey. Dan color hijau dia ni, aku boleh cakap kat korang semua, nampak macam kereta premium tu, kereta luxury tu. Macam color hijau dia tu macam kereta apa? Aston Martin lah, itulah. Itulah color dia. Memang nice color hijau dia. Dan apa yang ada dekat motor ni, jom aku bagi kat korang satu-satu. Alright. So, basically untuk bahagian depan, dia datangkan sekali dengan lampu yang nampak seakan macam motor satu lagi itu. Motor yang tu lah. Malah nak cakap lah, korang tengok pun dah tahu macam bentuk apa. Dan dia datang sekali dengan projektor punya lampu. So dia ada 1, 2, 3 dan 4. So dia ada 4 lampu di bahagian depan. Dan juga dia datang sekali dengan dashcam. So sekarang ni skuter-skuter moden sekarang ni semuanya dah pakai dah ada dashcam built in. So dah tak payah nak tambah-tambah dashcam depan, semua dah tak payah datang sekali. Okey, dan seterusnya untuk tayar di bahagian hadapan, okey, depan dia memakai tayar 120, 70 dan 14, maknanya 14 inci untuk bahagian depan. Dan best dia pasal motor ni apa dia? Depan dia dah pakai 4 port. Okey, 4 port dan juga single disc depan. 4 port So skuter sekarang semua dah pakai 4 port dah. Gila-gila lah skuter sekarang. Memang mantap, memang cun. Okey, so untuk bahagian atas dia datang sekali dengan windshield smoke macam ni. Dan untuk smoke dia ni bagi aku dia agak tebal. Dia punya smoke dia bukan macam smoke biasa ke apa, tak. Macam dia memang tebal. Dan juga sofa kita dah try, tak boleh laras. So dia memang fix ni lah. Tu kalau kata korang nakkan yang lebih tinggi dari bahagian atas, korang kena tambah adjustable vest tu. Alright, so itu dia. So untuk bahagian cockpit dia kat sini, okey, dia pakai keyless, terbuka. So dia punya orang kata apa, UI dia tu memang nice lah. Okey, meter baru. Dan untuk bahagian tepi ni kita punya toggle lah untuk menu dia. So korang boleh tengok, ni menu dia. Lepas tu dia ada keluar dashcam. So far dashcam dia ni memang clear. Aku boleh cakap ini antara motor Avita yang paling clear dia punya dashcam dia. Kemudian seterusnya, okey, dan seterusnya kita ada meter. Dan juga dia ada sekali dengan TPMS punya calculation. Dan ini adalah untuk korang scan dan dia boleh screen mirroring. Okey, so motor ni dia tak ada CarPlay ke tak ada apa, dia ada screen mirroring. Dan yang paling bestnya dia punya UI dia memang sangat menarik. Dan toggle dia memang mudah untuk kita gunakan. Tak ada masalah. Memang boleh senang. Dan juga dia ada light ring dekat bahagian sini. Okey. Bestnya pasal motor ni, dia punya bahagian tepi dalam ni memang luas. Kau tengok. Alamak, aku punya jam tangan kanan lah. Nampak? Luas betul dalam dia. Memang luas gila. Dan untuk bahagian sini pun luas. Ni yang ni kecil sikit. Ni dia kecil sikit. Okey. Dan untuk motor ni dia datangkan sekali dengan charger. So charger dia dekat bahagian tepi sini. Ni charger dia bahagian dalam. Ni korang boleh cas lah. Okey. Dia ada dua, satu jenis Type C, satu lagi jenis USB-A lah. Dia ada dua. Okey. So korang boleh cas handphone dalam ni. So untuk motor ni, minyak dia, alright, dia adalah 12 liter. Okey. 12 liter. So minyak dia dekat bahagian sini. So kita standard lah, skuter semua kat bahagian tengah sini memang orang cakap apa, is a standard punya prosedur lah. Okey. Seterusnya kita ada seat. Ni bahagian dalam dia. Okey, apa yang diorang bagi tahu untuk luggage skuter Nova 250 ni boleh muat sebiji helmet full face. Tapi aku rasa helmet full face yang biasa, bukan helmet full face yang ada spoiler ke apa, tak, itu tak boleh. Dia standard punya lah dan memang muat. Dan memang agak besar juga dia punya cockpit dalam dia. Okey. Dan dia punya seat dia bagi aku dia tak lebar sangat. Selalunya seat skuter 250 ni dia akan lebar, dia akan besar. Tapi ni tak, dia macam sedikit narrow tapi still selesa. Okey. So, apa lagi kita nak cakap pasal motor ni? Kemudiannya untuk bahagian belakang, okey, korang boleh nampak lah dia punya structure, design dia, stiker dia yang keluar macam ni. Dan yang paling best sekali, dia punya suspension belakang dia dual suspension dan datang sekali dengan gas. Okey, so performance riding tu akan lagi menarik, akan lagi sonok, akan jadi lagi nice. Okey. Dan apa lagi kita boleh sembang pasal motor ni? CC dia adalah 250 ataupun dalam surat badan dia dalam 240 something macam tu lah. Okey. Dan overall motor ni nak kata tinggi ke besar ke, tengok aku try naik nampak? Memang selesa. It's really nice bike.
selesa, kaki kat atas pun kau boleh letak macam ni. Dan aku boleh cakap motor ni memang super selesa. Dan tak sabar nak bawa. InsyaAllah nanti kalau Avita bagi kita test ride, kita akan share lagi on board punya review. Dan dia untuk windscreen dia ni memang bagi aku agak rendah lah. Tapi kalau laju ni dia akan tembak korang kat muka korang direct sini. Okay. Dan overall is nice. Tangan tak cukup tak adalah lebar sangat. Dia macam narrow. So memang selesa untuk kau bawa lah. Okay. Dan ketinggian dia, kalau kita buat turun, tada, tak tinggi pun motor ni. Okay. Untuk orang yang berketinggian 170 tak tinggi. It's really nice, it's really good. So memang selesa. Dan juga agak ringan. Okay. So kita nak double stand balik. Tengok senang tak senang nak double stand motor ni. Ini tongkat. Wah, memang ringan lah motor ni. Memang ringan. Mantap. So meter TFT, lampu dah LED, everything semua dah nice. Okay. So itulah dia Nova 250. Alright guys, tadi kita dah tengok abang dia. Bukan kata abang lah, mungkin saudara rapat dia lah kan. Saudara rapat dia Nova 250. Yang ini adik sepupu belah mak tiri dia yang bahagian kanan sikit tu. Okay, Marvel 150. Ini adalah motor yang fun bike. It's a funky bike. Motor yang orang cakap apa is kau boleh bawa happy lah, sonok. Sebab motor dia memang kecil je. Okay. Dan yang paling bestnya pasal motor ni, tangki dia memang besar, 8.2 liter. Aku macam estimate lah, selalu motor-motor funky ni meter dalam 5 liter kan, mungkin dalam 4 liter je tu. Tapi tak, yang ni dia 8.2 liter. Memang besar gila dia punya tangki. Dan korang boleh tengok dia punya bentuk design dia, wah, memang kecil lah. Tapi aku boleh cakap lah, kalau aku dapat motor dia aku bawa, dia memang kau tengok, comel weh motor ni. Wah, it's really nice bike. Tengok kan, dia punya cushion memang tebal ya amat. Memang tebal. Dan juga yang paling best sekali, USD fork. USD fork color gold. Lepas tu tayar dia 120. Wish, itu sebab kau nampak besar. So ni kita nak tongkat balik. Okay. Dan apa lagi kita boleh cakap dekat motor ni, dia punya lever dia adjustable dekat sini. Yang paling best sekali, dia ada lock ni. Ni nampak, hand lock. So kalau parking dekat bukit ke apa ke, dia macam ada hand lock kat situ lah. Okay. Everything is meter LED. Ini dah masuk digital punya meter. Dia bukan meter TFT lah, tapi still nice. It's still a good bike. Dan handle dia adalah U-shape. Dan motor ni aku cakap is really, kalau kata korang nak buat pergi harian untuk taman-taman, nak pergi jalan dengan kawan-kawan, nak naik atas divider, lompat-lompat atas divider, memang motor ni memang fun lah. Dan dia punya design dia dengan color gold tu memang matching teruk lah. Dan ni paling best kali ni, klasik. Tak tahu aku nak cakap, motor ni is really nice lah, is really good. Okay, so inilah dia Marvel 150 guys. Dan enjin dia 10 horsepower, 10.5 horsepower. So it's not bad lah, memang nice lah motor ni. Ringan tak ringan? Ringan. Kali ni Avita bawa motor semua ringan-ringan. So tak payah risaulah kalau orang takut nak bawa motor ke apa, berat tak ada. Memang semua ringan. Tengok ni, angkat je. Alright guys, lebih sikit Mei, lebih sikit. Tu, tu kat tangan kau tu, lain tu dia. Ayolah, banyak. Okey, dan untuk Marvel 150, dia dijual dengan harga RM7,988, tak termasuk cukai jalan dan juga insurans. Ini adalah basic selling price dia, RM14,388. Dan untuk 200 owner yang pertama akan dapat GV Matterhorn aluminium secara percuma. Okey, alright guys, jadi itulah dia dua model yang telah diperkenankan oleh Avita. Yang pertama sekali, design dah memang sangat lawa. Yang kedua, kena dengan harga dia. Dan yang nombor 3 dia, yang paling penting adalah spek, harga dan benda yang dibagi tu sesuai dengan peredaran zaman kita sekarang ni. Okay, so terima kasih Avita telah menjemput aku datang untuk event mereka pada hari ini. So guys, it's really nice bike, it's a good bike. So boleh jumpa dekat dealer-dealer yang terdekat dengan anda semua. Bye bye, jumpa korang pada next vlog. Bye bye, peace, assalamualaikum, ciao.